Allah, 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 Allah. Ngaji mana ni? Jadi bila orang baca Quran, jangan bising. Bising ni bukan maksud saya bising bangor tu, tidak. Kalau tuan-tuan tengok trend orang Malaysia sekarang mengalahkan orang Arab. Kononnya asyik sangat mendengar dan meneka irama yang dibacakan oleh qari. Oh, mana satu lagu Hijaz, mana satu Nahwan, mana satu Sikah, mana satu Sabah, ada yang meneka-neka sama dia. Jadi setiap kali qari ataupun qariah itu mengalunkan seni taranum jawabul jawab ataupun burdah yang luar biasa, oh dia sahut dengan jeratan-jeritan yang ramai-ramai, tak sesuai. Ya Allah, 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 Allah. Ngaji di mana ni? Allah miftah alaih. Awak ingat dengar konsert Umi Kalsum kan ni? Allah, 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 Masya Allah. Mana boleh? Ngaji di mana? Sedar ustaz bacaan dia. Allah suruh tadabbur Quran, bukan tajuk bacaan. Tadabbur ayat, bukan respect pada pembaca. Allah, 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 Allah. Sebut Allah, tak masalah. Lepas tu gelak pula. Gelak-gelak. Tak percaya tengok siaran langsung tilawah Al-Quran yang tak tahu. Tuan-tuan tengok gelagat penonton generasi sekarang. Zaman kita dulu pergi juga tilawah tapi tidur ya, tak ada apa, duduk tidur setidur-tidur, tak ada bunyi. Generasi sekarang ni dia pelik sikit. Dia kononnya nak tiru macam Arab. Arab ni tuan-tuan, memang saya masa di tanah Arab dulu, orang Arab kalau dengar Quran yang sedap bacaan, pitching tinggi-tinggi ni memang dia respect tu. Kena napas, hok senapas baca Fatihah tu kan. Mereka akan Allah, 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 Allah. Dia adalah Allah tu ada. Tapi kalau kita tengok, dia banyak Allah ni pada ayat yang bersifat rahmat, surga, nikmat. Dia akan banyak Allah, 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 Allah. Dia buat gitu. Macam doa. Tapi ayat yang bersifat azab, neraka, celaan, dia tak cakap apa-apa. Diam je. Budak kita entah semua. Kalau ayat tu kalau kita baca terjemah, orang-orang yang maksiat akan masuk neraka. Allah, 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 Allah. Asal kegembira sangat ni. Rupanya dia tak faham. Maka samalah dia dengan Sudin, Aziz dengan juga Ramli. Al-kisah tayyib, Al-kisah maka tersebutlah kisah tayyib. Dia tayyib je, pada tipu dia sesata ya. Itu jangan, Allah marah. Jadi kalau nak dapat kasih sayang dia, bila dengar Quran, shut up.